Hari ni saya nak kasih satu kereta betul-betul nak jual murah saja. 2019. 2019 4x4 auto. Saya nak jual 46,900 saja. Kalau you orang nak buat full loan 600 lebih saja. Betul tak? 4x4 2019. Saya ingat you susah nak jumpa 40 lebih ni. Lagi 46,800 saja. Hari ni nak kasih follower saya. Yang belum follow me, follow saya page Page ini yang masuk kereta kemas, tak ada accident, tak ada potong sambung, tak ada tertolos, tak ada banjir dengan harga yang berbaloi. Kita tengok ini Navara. Kalau Hilux 2019, 2017 saya pun sudah jual 70 lebih 2017 sudah jual 70 lebih. So ini kita tengok yang baru bisnes ni orang ini pun okey juga. Bukan you nak betul-betul kasar sangat, itu you nak pakai Hilux lah, you nak pakai 1 tan 2 tan lah itu. Saya 4 baru. 4 baru sudah 2000 lebih. You sudah terpakai. Tapak okey lagi, bersih. Keseluruhan kemas lagi 2019. Kita tengok kanopi dia. Tak mau kita boleh tolong buka. Ini kanopi tak mau boleh buka. You boleh taruh dalam Shopee, Lazada jual lah. Ini saya pasang sekarang pun dah 6,000. 4 hingga 6,000 lah agak-agak. Cantik lagi. Cantik lagi. You boleh tengok luar satu round. 4 tayar. Sekarang kita satu round luar. Nanti kita tengok, lepas ini kita tengok dia punya enjin dengan lalam. Terus kita tengok enjin dia, enjin ini bersih juga. Dia masuk sikit side saja. Ringan-ringan punya, tak ada kasar punya, nampak tak? Lalam semua kasih tengok yang piping. Piping semua tak ada abuk, tak ada tanah, nampak tak? Ini bukan setakat tembak air, water jet dia boleh hilang punya. Sini pun kasih tunjuk sini. Tengok area sini. Slow motion kasih orang tengok slow motion Enjin memang bersih So tak ada masuk side tak ada masuk side. Abuk-abuk sikit ada. Saya sudah bersihkan, nampak tak? Kalau masuk side itu span, wiring. Dalamnya itu span untuk isolate itu mui punya, enjin mui itu semua akan kuning-kuning punya. Dengan raw iron, dia raw iron itu enjin semua akan tanah akan dekat. Dalam kita tengok seat dia 2019 condition kita macam ni sudah kira okey. Lalu sana tengok pintu semua. Dia kasih tengok dalam sikit satu round. Udah nak tu lebih aja. Siapa yang baru start bisnes ni orang? Masuk ni kereta. Ngam. Baru bisnes ni orang. Murah tak banyak ni orang. Tak payah pergi halak aja lah. Kalau ini masuk kebun ni itu okey lah. Ini nak masuk bawa durian ke dari laut ke, itu 1 tan 2 tan ni nak bawa itu. Lainnya tak payah ni. Normal pakai ini sudah cukup. Harga murah separuh. Harga murah double. Kalau beli 1 biji Hilux, beli Hilux 1 biji, ini boleh 2 biji. Start biarkan sesuai. Apa-apa kontak saya Jessitan. Bincang sampai jadi.